Okey, selamat petang geng. Selamat petang. So hari ni petang ni kita mancing sungai geng. Mancing sungai, kita dah sampai di spot. So tengok kita dah buat joran. So kali ni joran kita bawa 4 geng. Tengok kita bawa 4 joran geng. So dua joran kecil kita nak mancing ikan belukang ataupun udang. So joran besar kita nak mancing baung dengan patin lah geng. Tengok ikan apa yang makan nanti sebab kita menggunakan anak ikan geng. Okey, jom. So kita tengok nanti. Jangan pulang dah. Ayat. Tuai. Sampai ikut buat ikan. Pula. Kali nak belai tu. Aku yang kaya. Pulang ni, hang minyak apa jawapan? Pergi juga. Oh. Oh. Tak tahu ni ikan apa ni geng. Dia ni pakai umpan baung ni geng. Di baungnya. Oh. Macam ni. Oh. Tahu. Baung. Oh, baung geng. Besar. Besar geng, mantap. Tak kumpau geng. Ni. Oh, ni geng. Ikan pertama tadi geng. Strike. Kita strike baung geng. Mantap geng. Tengok saiz dia geng. Besar geng. Boleh tahan geng. 1 kilo geng. Mantap ni geng. Kita menggunakan umpan tapa geng. Mantap. Ah! Muncul geng. Wush. Putus geng. Aduh. Putus geng. Tak ikan pacu, ikan toman ni. Putus geng. Kita pakai tali pelamut besar ni geng. 70-80 ni geng. Putus geng. Aduh. Putus rem. Tidur malam ni geng.
Okey geng, kita tunggu lagi beberapa minit ni geng. Cuaca pun dah nak malam geng. So tadi kita dapat seekor geng ke baung. Lagi seekor kita dah strike, cuma putus. Putus tadi geng. Macam makan ni, tapi tak tahu ni. Ni tadi macam ada makan ni. Diorang yang putus tadi ni. Tadi macam ada makan. Kita tengok nanti makan ataupun putus lagi. Okay geng, so kita berjaya dapat menaikkan seekor saja geng ke baung. So tadi dah putus. So tengoklah ke dalam. Kita tengok besok geng. Besok petang kalau tak ada halangan, so kita turun lagi geng. Kita turun lagi, kita tuntut lagi ikan apa yang putus kita punya perambut tadi geng. Terima kasih kerana menonton video saya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe.